Pada pendapat saya lah, bukan sebenarnya JDT dah tak kuat. Tapi sebenarnya apa yang saya nampak, kelab-kelab lain makin meningkat. Tu je. Aku tak tahu secara statistically tu berapa banyak kurang tu tak pasti, tapi based on general opinion orang ramai kata yang gol JDT kurang dan itu disebabkan oleh performance. Ni cerita Sabah dan Sarawak lah. Diorang suka orang Johor. Diorang kalau nak dapat ini dah dapat pasangan pun dia nak cari orang Johor. Ini dah sembang jodoh ni dah lain ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Borak Sorak. Salam. Bersama aku Kai, Syakir. dan kita ada guest hari ni, tapi kita simpan dulu. Okay. Sebab kita nak simpan lah. Intro dulu. Intro. Buku mana buku? Aku tak ada. Kalau korang nak tahu cerita tentang buku-buku Liga Bola Sepak Malaysia, boleh dapatkan buku-buku Sorak Media dah keluarkan, dah terbitkan 2 season. Ada season 2023 dengan season 2024 dengan 2025. Boleh dapatkan di TikTok Shop Sorak Media. Aku terhilang fokus sebab kita berada di situasi yang berbeza. Apa? Kat mana? Camping? Kita macam camping lah. Kita kat mana? Kita berada di Uptown Night Bazaar, Uptown Puchong. Spesifiknya Pickle Town, Uptown Puchong. Oh ya? Yeah? Betul-betul depan pickleball. Ini kalau dia pedal tak kena, bola tu masuk hingga muka kita. Oh ya. Yeah. Sebab jarang-jarang kita berada di luar. Hari ni kita dapat berada di luar. Nanti kita tak birul. Terima kasih kepada management Uptown Puchong lah. Korang kena datang main pickleball dekat sini. Macam-macam ada. Nak tengok nyambes tu dekat depan pickleball ada urut kaki. Yang pertama. Lajak depan sikit ada kedai jam. Lajak sikit kedai tudung. Main pickleball suruh wife pergi beli tudung. Depan sikit food court makan. Okay, saya nak tanya awak, dah masuk toilet dia? Toilet dia. Okay, aku dulu impression aku untuk masuk toilet tu. Aku masuk tadi berpeluh sikit lah macam ni. Masuk, hilang peluh. Keluar, luar dia panas daripada dalam. Ui. Dalam toilet aircon. Kuat aircon tu. Aircon kuat Hotel pula. Toilet hotel 5 star. Setuju tak? Itu kelebihan berada di Uptown Puchong lah. Kita lagi promote toilet daripada promote pickleball. Baik. Terima kasih apa-apa pun kepada management Uptown Puchong. So baik, kita terus kepada guest kita hari ni. Ya. Kita tidak berdua, kita bertiga atau bertiga. Ya. Dengan siapa? Dengan Is. Kau macam tu je. Aku bagi ini sekarang. Hari ni aku bawa seorang individu yang aku kategorikan dia sebagai hardcore. Okay. Tapi dia macam hybrid sikit. Kadang-kadang dia geng-geng Ultras, kadang-kadang dia geng-geng Kuaci. Oh. Kadang-kadang dia geng-geng Gaduh. Oh, okay. Dia hybrid. Jadi sempena final Piala FA pada musim 2025-2026 di antara Sabah bertemu dengan JDT, kita bawa hari ni adalah fans kepada Sabah. Fans JDT. Awak tengok baju pun dah tahu baju ni limited tau. Sabah terkejut tu. Bersama kita Iskandar atau lebih dikenali sebagai Is. Terima kasih Is sebab sudi bersama dengan Borak Sodak. Borak Sodak. Borak Sorak. Panggil Is boleh? Boleh, tak ada masalah. Satu soalan. Kau ada kena mengena dengan artis apa nama tu? Aidil lah. Aidil Zafwan. Bukan. Tu pemain bola. Bukan. Wife Allah lupa nama. Awak nak bagi punchline tapi awak itulah. Tak, ada seorang fumble tak ya. Okay. Berarti susah. Tak, bentuk muka dia macam ada seorang artis tu. Ideal apa? Kita borak luar lah nanti. Kita nak buat pasal JDT. Okay. Aku rasa Is ni antara fans yang mengikuti rapat kelab bola sepak JDT. Faham? Menerusi kelab yang fans club dia lah. Apa Is fans club kau? Kelab yang bernama Kelab Penyokong Bola Sepak Johor Lembah Kelang, KPBJLK. Okay. Sebelum kita bercerita lanjut pasal fans club tu, kita nak cerita dulu
Asal aku fumble hari ni? Aku dah cerita dulu pasal final Piala FA lah. Sebab kita nak meraihkan, nak memeriahkan hype. Kenapa kau duduk belah baju Johor, aku duduk belah baju Sabah? Awak bermain sentimen. Aku okey sebab kelab aku dah tak ada dekat Liga Super. Aku Kedah. Oh ya ke? Dah terkubur. Bukan terkubur, pecah dua. Ya ke? Kedah ada 2 tim sekarang kat Division 2. Kena ambil tanya dia orang tanya dia pasal Kedah. Since Borak-Sorak dan Sorak Media ni dikenali sebagai media yang pro JDT, orang kata lah, aku tak kata. Faham. Jadi aku terpaksa jugalah meraihkan komen-komen tu dengan memanggil Is sebagai fans hardcore JDT. Faham. Terima kasih. Apa soalan pertama kita kepada Is Is, macam mana kau boleh terjebak dengan JDT ni, Is? Terjebak dengan JDT tidak, terjebak dengan kelab penyokong ni ya. Okay. So saya bermula daripada 2014. Saya dengan kelab penyokong bola sepak Johor Lembah Kelang ni. Asalnya daripada tahu melalui Facebook lah. Daripada 2014 hingga kini lah 2025. So masa kau join fans club tu, masa tu kau dah sokong JDT ke, atau sebab JDT 2013 baru ditubuhkan? Saya sebelum tu sebelum JDT kau tengok bola apa? Johor FC. Okay. Jarang jumpa orang jawab Johor FC kan. Okay. Pasal kau dah mengikuti perkembangan bola sepak Johor lah sebelum JDT ada lagi. So bila dah ada fans club ni, kau terus mengikuti perkembangan JDT. Sebelum ni ialah kita setakat sokong, tengok daripada tengok daripada TV. Stadium tu jarang-jarang sekali lah pergi tengok. Kan, walaupun free. Okay, JDT 2025-2026, kau rasa macam mana perjalanan JDT setakat ni? Sekarang bulan 12 dah half season lah. Kau rasa perjalanan JDT tu macam mana? Okay ke? Teruk ke? Sebab aku dengar cerita ada fans yang tak puas hati dengan certain player. Tapi aku tanya kau dulu lah, secara general JDT tu macam mana? Okay, macam ni lah kan. Kalau ada orang kata itu, kata orang ini kan. So pada pendapat saya lah, bukan sebenarnya JDT dah tak kuat, tapi sebenarnya apa yang saya nampak, kelab-kelab lain makin meningkat. Tu je. Kalau daripada segi individu yang mistake tu, pada saya mistake tu sentiasa ada. Cuma kata nasib tak menyebelahi, so kena terima je lah. Cuma mungkin akan ada peningkatan sebab dia pun, saya tak nak sebut lah nama. Macam so, dia pun baru. Macam Is kata tadi kan, sebenarnya bukannya kata kelab JDT semakin merudum ataupun semakin menurun, tapi yang sebenarnya susah untuk nak dapatkan tentangan yang sama level di peringkat Liga Super, dan benda tu konsisten setiap minggu. Maksud aku, beza nak bertanding di SCLE dengan di peringkat Liga Super, nak test player tu susah setiap minggu. Kalau nak tunggu game SCLE, game dia jarang dan jauh-jauh gap dia untuk nak test player tu. So agak susah bila nak test player tu tiap-tiap minggu untuk nak dapatkan best performance tu setiap minggu. Itu kalau dia didaftarkan dalam Liga Super. Kalau dia tak didaftarkan, kena tunggu next game baru nak betul-betul test. Point daripada tadi lah, aku nampak point dia nak test pemain tu. JDT kalau season lepas main dekat Liga Super, skor bukan main banyak lah. Mostly lebih daripada 3 gol lah. Betul. 5, 6, 7 tu. Perasan 6, banyak 6 gol. Tapi pada musim ni, start of season, JDT still menang. Tapi number of goals tu berkurang. Betul. Dan itu menjadi perhatian fans, terutama fans JDT lah. Mengatakan yang performance semasa JDT ni nampak macam tak berapa okey. Walaupun menang lah. Kau faham tak? Level fans JDT ni. Menang pun komplain. Faham. Tapi, sekarang ni walaupun menang, tapi disebabkan jumlah gol tu kurang daripada season-season sebelum ni. Aku tak tahu secara statistically tu berapa banyak kurang tu, tak pasti. Tapi based on general
opinion orang ramai kata yang gol JDT kurang dan itu disebabkan oleh performance. Apa pendapat kau, Is? Pada pendapat saya sendiri, saya selalu pergi stadium, saya selalu menonton JDT. Macam saya cakap tadi sebenarnya bukannya JDT itu semua kuat, tapi pemain lawan, pihak lawan tu yang semakin meningkat. Itu ya sebenarnya apa yang saya nampak. Sebab apa, setiap kali dia orang berlawan dengan JDT, dia orang tahu dia orang mungkin akan kalah, mungkin So tetapi kata bola tu bulat, dia orang akan cuba. So maknanya dekat situ peningkatan demi peningkatan setiap tahun akan naik lah. Sedikit demi sedikit, walaupun tak banyak, tapi at least macam tahun ni berapa banyak JDT bolos kan. So benda tu yang tak ada pada tahun lepas. So maknanya dekat sini kelab-kelab lain sebenarnya meningkat, bukan JDT tu yang menurun. Itu saja. Faham. Dan kalau perasan juga banyak 2-3 pemain yang dilepaskan daripada JDT mula menonjol di kelab-kelab yang mereka bermain sekarang. Betul. Syamil Kuti di Penang, Ramadan Saifullah dengan Daniel Amir di Kuching. Ya, betul. Azlin, Negeri Sembilan. So ramai player JDT, maksud kau bila ramai player JDT dilepaskan ke kelab-kelab lain, dia menyeimbangkan liga tu lah. Ya, itu yang saya nampak lah. Aku tak nak pakai ayat tu lah. Masing-masing bagi yang terbaik di kelab masing-masing. Okay, next. Perjalanan dalam Piala FA, kau tengok semua match daripada first 32, ada jugalah yang round of 32 sampai semi-final ke, atau ada based on match-match tu, kau rasa match mana yang walaupun kita predict JDT boleh sampai ke final, tapi aku personally rasa ada certain match yang kita macam 50-50 JDT ni boleh pergi final ke tak boleh. Tapi 50-50 yang rendah lah. Kau faham tak? Aku punya ayat hari ni macam hilang lah. Aku nak minta izin nak tengok ni. Dia 60-40 you. Ada tak match yang macam tu? Kau rasa macam meragukan lah performance JDT macam tak boleh pergi final lah. Ada tak satu moment tu? So far minta maaf cakap, memang moment tu tak ada. Tapi bila setiap kali lawan tu nak macam masa lawan Kuching City yang dekat separuh akhir kan. Sebelum tu Kuching City kalahkan Terengganu aggregate 5-3 tau. Okay. So benda tu dah nampak lah. Kuching City dengan ada Ramadan kan. Lepas tu je beberapa player JDT lain kat situ. So benda tu bila kita tengok hati ni jadi boleh ke kalahkan Kuching City ni. Dan agak berdebar. Berdebar sebab saya masa tu predict 80% JDT akan pergi, 20% Kuching. Bukan 90 Bukan 80. 80 tu dah kira persen dia menurun daripada tahun lepas, tahun daripada sebelum ni. 100. Betul. Aku buka ni tahu apa FA Cup punya ni rekod. Cerita sikit dia punya JDT punya perjalanan daripada round off 32. Daripada round off 32. Okay. Round 32 tak tunjuk. Round 16. Okay. JDT menupaskan UM 5-0. Kemudian pergi ke seterusnya 5-0, 5-3. Kemudian jumpa Penang menang 2-1. Menang 3-0. Semi-final jumpa Kuching menang 2-1, ada bolos 1. Dia aggregate menang 2-0, aggregate 4-1. Betul. Sabah pula macam mana? Sabah kita pergi round of 16. Sabah bermula dengan menang 6-0 dengan Bunga Raya yang pertama. Liga Seterusnya Amatur punya team lah. Ya, betul. Seterusnya Sabah Bunga Raya. Kemudian lagi mana Sabah Kelantan United menang 3-1 di Sabah. Semi-final 2 sama dengan Selangor. Okay. Kemudian yang penalti menang penalti layak ke final 5-4. 3 sama, aggregate 5-5. Sabah menang penalti 5-4 kepada Selangor. Sebagai fans JDT yang sejati, tinggi sangat tu. Dan berdasarkan rekod-rekod yang Cat bentangkan tadi, kau rasa apa kekuatan Sabah
Kekuatan Sabah jujur cakap daripada penyokong dia. Okay. Tapi aku dengar cerita baru-baru ni aku baca artikel tiket fan Sabah macam tak dapat sambutan. Ada? So kalau kau cakap kekuatan Sabah adalah penyokongnya, so kalau andai kata dekat final Stadium National Bukit Jalil tak ramai fans Sabah, adakah dia akan memberi kesan kepada performance Sabah masa final tu nanti? Sangat memberi kesan lah. Serius sangat memberi kesan. So Sabahan support lah datang lah. Aku sebenarnya confused performance Sabah untuk season kali ni. Betul. Aku ada jumpa dalam Astro punya satu rancangan yang santai lah. Even pemain dia sendiri pun cakap mereka masih mencari tune. Tapi sedangkan dah nak masuk ke separuh season, ada yang kata gol belum memuaskan, prestasi kurang daripada season lepas, tapi boleh sampai ke FA Cup. So jadi macam mungkin FA Cup tu satu-satunya peluang mereka untuk target ke piala, dan laluan dia mudah sedikit compare tu pertandingan yang lain. Comparekan kata dengan Liga ke Malaysia Cup, tak tahu lagi lah. So dia orang kata, oh season ni kita dapat laluan kita macam ni, so kena manfaatkan betul, kita fokus kepada Cup instead of Liga. Pendapat aku yang bukan fan Sabah. Itu lah. Dan aku rasa pendapat aku sebagai fans yang neutral pula, aku rasa antara faktor yang akan boost motivation Sabah adalah diorang punya kehilangan macam Rahman. Bukan dari segi player, dia dari segi management. Sekarang kehilangan arwah Bong Mokhtar. Sebab tak silap aku, arwah Bong Mokhtar ni antara supplier kewangan finance Sabah lah, yang membantu kewangan Sabah. Dan mungkin apabila kehilangan arwah Bong Mokhtar ni akan menjadi satu motivation kepada player Sabah untuk memberikan kejayaan lah kepada arwah ni, membalas balik jasanya dengan memberikan kejayaan mengangkat Piala FA. Aku rasa itu akan menjadi salah satu faktor motivasi lah untuk tim Sabah. Aku just nak share 5 perlawanan sebelum ni, buat masa sekarang, 5 perlawanan pasukan Sabah. Okay, nak dikatakan sekarang waktu video ni dirakam lah, dan sebelum FA Cup punya final, Sabah berada di tangga ke-8 Liga. Dan juga 5 game sebelum ni, lawan PDRM diorang menang 4-1, lawan Penang menang 3-2, lawan Selangor kalah 1-2, seri dengan Immigration, dan dengan Kuching City diorang kalah. So dia nak kata dia okey tak okey, dia macam tak seimbang sebenarnya. So aku cakap aku confused. Kan nak tengok dia orang punya rekod lah. Tapi untuk rekod JDT berada di Liga Malaysia memang solid lah keputusannya. Cuma macam Is cakap tadi lah, lawan Kuching City tu 80-20 lah. Goyang sikit. Dan goyang. Sekarang ni JDT berada, pada aku lah, sebab aku baru tengok match JDT sebelum ni, aku rasa dia dalam krisis performance disebabkan satu, kehilangan Arif Aiman dan beberapa lagi player utama JDT yang injured, dan kedua disebabkan jadual yang padat. Dan sebabkan itu Zizko Munoz buat rotation player, dan rotation player tu tak meet the squad A punya performance lah, gameplay. So bila ada buat rotation player, dia memberi kesan kepada performance. Contohnya sebelum ni, baru-baru ni sebelum ke Piala FA adalah bertemu dengan Shanghai Port, seri 0-0. Sebelum Shanghai Port bertemu dengan kelab main dengan kelab Cambodia, Shopee Cup, Sveriang, seri 2-2. Sebelum tu match bertemu dengan Melbourne City, ACL Elite, Melbourne City 0-2 kalah. Betul. So performance JDT di level Asia dan Asia Tenggara agak tak berapa cantik lah. 3 game sebelum ni tak menang, senang kata. 2 seri dan 1 kalah. Betul. Cuma di dalam match Liga Malaysia okey lah, tak boleh nak nafikan lah. So itu mungkin adakah akan memberi disadvantage
Kalau untuk final FA ni, sebenarnya kelebihan nampak kat Sabah. Kau rasa kelebihan ke Sabah? Sebab satu pertama macam yang awak cakap tadi kan, untuk motivate untuk tribute untuk arwah Bung Mokhtar. Tribute. Itu yang pertama. Yang keduanya kita dengan kecederaan yang menghantui JDT. Lepas tu je yang ketiga, ini final. Semangat final lain. Bukan semangat Liga Super, bukan semangat dalam Liga, tapi semangat final kata memang ada kalah ada menang. So dekat situ bak kata Tunku Mahkota Johor yang baru-baru ni dia buat live kan. Dia kata dulu pun kita pernah kalah dengan kita sengit dengan Pahang. Kita menang 2-1 dengan Pahang. Lepas tu kita pernah kalah. Kita target kita boleh menang dengan KL City tapi kita kalah dengan KL City 2021. So final anything lain. Can happen lah. Final lain. Teringat final 2021 tu dengan momen terakhir Syukur Adan. Kau harapan kau untuk final apa Is? Sebenarnya mengharapkan harapan sebelum harapan skor lah. Sebelum harapan skor, harapan suasana final tu macam mana? Itulah sebenarnya mengharapkan kebanjiran penonton, penyokong daripada dua-dua pihak. Jangan ada belah banyak, belah B kurang. Dia tak feel. Sebab final. Sabah dengan JDT ada gaduh tak? So far tak ada lagi. Tak ada. So far tak ada lagi. Adik-beradik dah macam itulah. Orang Sabah pun kahwin ramai orang Johor. Orang Kedah ramai kahwin orang Kelantan. Oh ya. Ya. Aku buat cerita je. tak, saya ada pengalaman kan. Ni cerita Sabah dan Sarawak lah. Diorang suka orang Johor. Diorang kalau nak dapat ini dah dapat pasangan pun dia nak cari orang Johor. Ini dah sembang jodoh ni dah lain ni. Orang sebelah sana cakap. Kalau macam aku pula, mula pada zaman belajar lah kenal tengok lecturer, cikgu, kawan-kawan apa semua, aku macam nampak satu pattern Kedah dengan Kelantan. So kita dah perasan, tak tahulah. Ada pair dia lah. Ada pair dia. Negeri ni pair dengan negeri ni itu yang terkubur dua-dua tu. Mungkin dia ngam regu kan. Satu kepala apa. Itu kan, daripada segi aku. Daripada segi fan ni. Ngam regu Daripada segi skor, takkan kau tak nak JDT of course nak JDT menang. Menang pun menang tipis lah 2-1. Kau nak match tu jadi macam mana? Nak match yang JDT fight Sabah fight ke, atau nak santai Sabah ke fight, yang JDT conquer 3-0, 4-0 dominate match ke, kau nak macam mana? Dia kalau boleh kan biar satu, lepas tu sini satu. Lepas tu je dia punya sengit tu sampai final last minute tu baru dapat JDT skor 1. Dia punya feel dia tu boleh macam tu. Betul. Baru best lah final macam tu lah. Tak ada final 6-1. Kau tahu lah final 6-1? Tahu. Aku baru nak sebut team tu tapi tak apa lah. Aku nak cakap macam tak, dan berharap supaya tak jadi macam tahun tu lah. Boleh saya bagi harapan saya pula? Boleh. Aku excited lah tunggukan final ni. Sebab Sabah pun dah lama tak tengok pasukan Sabah ni masuk final. Betul. Tak kisah final apa-apa. Tapi nak dikatakan JDT jumpa Sabah, bukan JDT jumpa Sabah, Sabah di peringkat final tu dah lama. Kalau macam yang pernah tengok JDT, Pahang, Kedah sebelum ni, Kelantan sebelum ni, nama di final apa-apa tournament. Tapi bila dah Sabah masuk ke final FA Cup, JDT ada orang kata dugaan-dugaan dia, semangat yang Sabah nak bawa ni, so boleh kata final ni memang akan sama level. Tak payah cakap ramai import mahal ke, Sabah tak perform ke. Sekarang ada dua situasi yang berbeza dan malam final tu akan jadi malam yang best. Semua kena turun stadium. Betul. Awak pula, kau tahu tak match Piala FA ni siapa jadi juara dia akan layak ke ACL 2. Okay. Dia akan mengisi kuota ACL 2 kalau Malaysia masih ada lagi. Kalau ada Syazwan. Oh yeah. Kalau JDT masih lagi ada kalau Malaysia masih ada lagi slot orang untuk KSL 2. So juara Piala FA akan dapat slot tu.
Tapi ataupun kalau JDT menjadi juara Liga Super dan juga juara Piala FA, naib juara Piala FA ni yang akan mengisi slot SCL2. So kita boleh cakap yang Sabah ni akan ke SCL2 lah. Itu pun kalau MFL tak tukar dia punya rules lah, sebab kita tak boleh nak jangka MFL ni. So kalau based on season lepas macam tu, pengisian kuota tu. Faham. So kita boleh ucapkan tahniah dulu lah kepada Sabah sebab dah layak ke Asia. Kalau JDT menang Piala FA, naib juara akan pergi juga. Layak juga untuk SCL2. Menarik. Kalau aku tak salah, aku macam dah tak yakin dah dengan fakta aku ni. Kita stay je dulu. Sebab itu apa pengetahuan kita. Tunggu update selepas pada final nanti lah. Okay, aku rasa tu je pasal final Piala FA. Macam harapan semua orang, harapnya fans ramai yang turun memeriahkan suasana final Piala FA, menghypekan lagi final Piala FA sebab inilah liga kita, Liga Malaysia. Terima kasih kepada Pickle Town Uptown Puchong. Datang ke Uptown Puchong, ada toilet 5 star. Uptown basking, food court besar, urut kaki, ada jual jersey, macam-macam lagi lah. Yang penting ada jual tudung. Jadi wife tanya, nak pergi mana Uptown Puchong? Ada apa? Ada jual tudung. So ada point boleh tarik dia datang. Dia macam ni, dia complete set tau. Bapaknya main pickleball, maknya pergi cari tudung, anaknya sebelum main tu semua bawa pergi makan dulu, anaknya lepaskan ada main-main dekat sini. Faham. So kalau nak berjalan, urut kaki. Itu saja. Terima kasih kepada Uptown Puchong. Terima kasih kepada Is. Sama-sama. Terima kasih. Satu lagi prediction. Skor 2-1. Tadi dah 2-1. Nak juga sebabkan fight 2 sama extra time. Itu best. Best juga. Best tu. Aku nak macam kau lah. Dia jadi macam 2015 Selangor dengan Kedah. Drag ke 2016 drag ke penalti. Lama kan tak tengok penalti kan. Aku nak penalti lah sebab tiket mahal. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.